Hai guys, bertemu dengan aku Elemen CMP. Jadi sekali tu aku kat mai kita cerita isu yang kepenuh berlaku pa dunia kita kemai hari tu. Lalu perlu di video aku tu lagi aku dekat mereka kita tip berkeni menangani isu ia ke dibincangkan kita tu. Jadi isu yang kekak daripada aku dengan kita ianya isu tentang skamer. Jadi sebenarnya tu berlaku pada diri kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Aku dekat berkongsi dengan kita modus operandi nama otak kumara skamer, berkini cara yang nipu kita, lalu berkini tip kena kita mengelak daripada kena tipu. Skamer tu ya bermula daripada sitik panggilan telefon. Contohnya sidak yang akan call dengan handphone kita seolah-olah yang call kitanya ianya daripada agensi-agensi. Mula-mula sidak yang akan call kita seolah-olah panggilannya daripada mesin operator. Kadang-kadang yang akan tekan 1 untuk tekan 2 untuk apa, tekan 3 untuk apa. Jadi kita beranggapan tadi panggilannya urgent, penting untuk kita lah. Jadi bila kita dah tekan tadi, panggilan kita akan disambung ataupun disambut oleh sikut lelaki atau keinduk yang akan memperkenalkan diri daripada lembaga hasil dalam negeri. Lepas daripadanya, ia akan madah puan ataupun tuan bisik tunggakan sebanyak contohlah RM10,000, RM20,000 atau sampai beratus ribu. Jadi kes tu kononnya tadi berlaku di Semenanjung. Dan sidak ya tadi minta kita terus ke balai polis di Semenanjung din lah kononnya oleh atur di menua kita dito. Jadi bila kita dah ninga duit beratus berpuluh ribu tadi tunggakan tadi melibatkan nama kita jadi takut. Betul tak? Daripada permulaan kita perasaan takut kitanya timbul tadi, daripadanya lah sidak ya start udah boleh kontrol kita empu pemikiran. Okey? Bila kita dah takut tadi, kita sanggup buat apa saja untuk kita clearkan nama kita, untuk kita selamatkan diri kita ataupun untuk kita membuktikan kita nak bersalah. Jadi lepas daripadanya panggilan kita akan disambung dengan balai polis ataupun pegawai polis yang kononnya menyiasat kes kitanya tadi. Jadi panggilannya tadi tiba-tiba boleh disambung ke balai polis. Dan untuk pengetahuan kita, setakat tu nadai kita empu sistem tu yang boleh direct bersambung-sambung hari agensi ataupun jabatan lain dengan jabatan lain. Contohnya tadi hari lembaga hasil dalam negeri terus connect ke balai polis. Memang setakat tu nadai kala empai bisik lah sistemnya dalam negara kita lah. Jadi bendanya tadi sebenarnya sepiak-sepiak aja pun sedikit yang sama, cuma yang agak bunyinya tadi macam sistemnya tadi bersambung. Jadi bila dah orang lain nyaut, ia akan memperkenalkan diri sebagai pegawai polis berpangkat sekian-sekian. Jadi ia akan minta nombor IC kita. Jadi kita tadi bila sudah takut tadi kita akan bagilah nombor IC. Jadi Emada ia akan semak kita empu nombor IC-nya sama ada bisa rekod ataupun tak. Dan kemudian ia akan ada nombor IC kitanya tadi bisa terlibat dengan kes yang lagi besar kononnya. Terlibat dengan pengedaran dadah. Pengedaran dadah terbesar. Lalu nama kitanya tadi wanted dikehendaki oleh pihak polis Bukit Aman. Jadi bila kita dengarnya tadi, kita makin takutlah. Dah lah kita takut berkenaan dengan tunggakan tadinya, lembaga hasil dalam negerinya. Dia tu terlibat pula dengan kes pengedaran dadah kononnya. Jadi bila kita dah takut, kita bertambah takut. Dalam masanya, tidak ya sudah memainkan peranan. Step yang kedua, tidak akan nanya, nuan bisi akaun bank kah? Nuan bisi duit dalam akaun kah?
Jadi nanti bisik madang kami ngai ke duit nuan tadi dibekukan sebab nuan dalam siasatan pihak kami. Contohnya lah. Jadi kita pun ada bisi duit sekian-sekian per akaun tu akaunnya. Jadi sidak akan minta nombor password kita, username kita, dan sidak akan minta OTP kita. Bila kita dah beri OTP kita ngagai pihak lain 100%, lepas daripadanya segala duit dalam akaun nuan akan habis. Bila OTP-nya diberi ngagai orang bukai, orang yang boleh OTP-nya tadi ibarat sebagai kitempu yang kontrol akaunnya. Jadi bila orang dah kontrol akaun kita melalui sidak empu sistem, automatik duit dalamnya semua akan ditransfer. Kita nak boleh login lagi ngagai sistem online banking kita. Laban kita sudah diblok oleh pihak bukai. Jadi pihak bukai tadi akan menjadi pihak kita untuk keluarkan duit dalam akaun kita nya transfer ngagai orang lain. Nyak kebuah OTP itu nak tahu diberi ngagai siapa-siapa. Nanti kita dah beri ngagai orang bukai, automatik duit dalam akaun kita akan habis. Jadi beginilah cara sidak yang nipu kita. Jadi tip yang dekat daripada aku dengan kita sekali tu, yang pertama sekali, bila kita nerima aja panggilan telefon dari mana-mana agensi, ngumpai dari lembaga hasil dalam negeri ke, custom ke, polis ke, pejabat pos atau apa-apa yang agensi bukai, yang madah kita bisa terlibat dengan apa-apa kes, kita pertama sekali, anang panik. Anang takut, tarik nafas dalam-dalam, cool down, okey? Yang pertama. Yang kedua, kita nyawut sidaya madah begitu. Okey, kenapa? Aku ataupun saya akan rujuk benda ni ke Balai Polis yang berhampiran, lembaga hasil yang berhampiran ataupun agensi-agensi yang berhampiran untuk kepastian. Pada macam ni aja. Nanti sidaya madah, oh nak boleh. Mesti kak melalui kami ataupun mesti kak ke Semenanjung kin sebab kesnya din. No, ni ibu. Boleh sebenarnya. Sebab kita empu sistem online, bila masa nuan bisik kes melibatkan nama nuan di Semenanjung, ditok di menua nuan pun di Sarawak, ditok pun nuan boleh cek online, direct. Tak ada masalah sebenarnya. Bila yang madan nak boleh madah dengan orang bukai, nak tok cek di tempat kita ditok, artinya tadi sidak ya, ngai ke nuan nemu diri kena tipu. Nyak kebuah bila sidak ya berandau ke kita, sidak madah anang madah dengan orang bukai. Takut keselamatan kononnya lah. Tapi sebenarnya bukan keselamatan, sidak takut bisa orang sepihak kita tadi nemu itu salah. Kita nak nemu leban kita tengah takut tu lah. Kita niti aja lah. Nama jakut sidak ya. Jadi bila kabar kita bisik sepihak kita, siapa-siapa orang DTC kita betul medak utanya tadi, sidak ya faham utanya salah. Jadi nyak kebuah sidak madah nak ngasuh madah dengan orang bukai. Okey. Ketiga, nanti kita nerima panggilan telefon dari agensi-agensi berkenyak tadi. Madah nuan terlibat dengan apa-apa kes. Terus tutup je telefonnya. Tutup telefon. Terus rujuk ngagai kaban. Saudara marah ke bisik ngau kata dia nanya betul amat kena. Nanti kita rasa kita yang agi was-was, kita rujuk ngagai agensi-agensi yang berkaitan, datai terus walk in ngagai kaunter, kita nanya, betul ke nama aku bisa terlibat ngau masalah tu sebenarnya? Contohlah. Jadi sidak akan ngecek melalui sistem komputer sidak ya. Dan nanti sidak madah nadai lah. Nanti sidak yang madah bisik. Kita siasat lah bendanya. Betul ke? Nanti kita nak salah. Anda takut. Pihak berkaitan nak akan nangkap orang sebarang, ngecas nuduh orang sebarang tanpa bukti yang kukuh. Anda takut. Okey? Setakat tu ajalah info tip diberi kepada kita.
mangsa skamer tu ia nak milih siapa-siapa. Sama ada biak, tuai, laki, induk, orang biasa, orang berpelajaran tinggi, orang yang bekerja besar pun bisik yang kena jadi mangsa setakat tu. Jadi anda nak berhati-hati. Pesan ke kawan-kawan kita, saudara mara kita, apa inai kita, keluarga kita kebukai. Antik bisik, nerima apa-apa panggilan, anda jangan percaya, rujuk terus ngagai pihak yang berwajib. Ni ajak dia aku. Nanti kita rasa video tu berguna, please like, comment and share. Ni ajak dia aku. Stay tuned. Bye.